Kak Wani buat perfume sendiri. Hai korang, nak singgah mana tu? Kak Wani nak bawa saya gimana pula ni? Hari ni kita datang bukan sekadar untuk beli perfume, tapi kita nak buat sendiri. Boleh buat perfume sendiri? Ya, boleh. Kalau dekat Secret Artisan di Eco Palladium ni. Masuk-masuk je dalam kedai ni, suasana dia terus memikat. Bau harum bahan asas tu memenuhi ruang udara. Campuran bunga, kayu, buah dan nada oriental. Ush, memang semerbak lah bau dia. Senang tak nak buat? And ambil masa lama ke? Senang je, and staff dia pun sangat mesra and pandai nak bimbing. Mula-mula kita boleh pilih sehingga 9 aroma sebagai bahan asas untuk merumuskan perfume kita ni. Lepas dah pilih, mulalah sesi mencium semua sampel aroma, belajar tip asas percampuran dan bereksperimen dengan nisbah supaya aroma yang kita create tu seimbang. The best part is setiap titisan tu boleh ubah terus karakter bau. Dari fresh citrus, manis floral sampai ke woody yang bold. Kita boleh try and error dan catat sendiri kombinasi macam mana kita nak buat. Kita mix and match semua sampai kita jumpa bauan yang kita rasa macam inilah bauan yang aku nak. Mahal tak Kak Wani? Tak mahal lah, satu RM70, dua RM120. Better ambil dua lah kan? Bila dah siap perfume tu kita masuk dalam botol cantik-cantik and kita print out nama kita sendiri. Contoh kan, kalau perfume kita dah siap, lepas tu kita boleh terus pakai lah. Sabar dulu. Perfume tu kita kena bagi dia rest dulu seminggu dalam peti sejuk, baru nanti aroma dia keluar dengan lebih padu. Faham. Kalau korang nak cuba DIY perfume ni, Secret Artisan ada 2 lokasi pilihan. Kalau dekat dengan bandar, boleh singgah di Paradigm Mall JB, atau boleh ke Eco Palladium terus masuk ke One Jaf Humat ni. So, kalau korang nak buat aktiviti lain daripada yang lain hujung minggu ni, korang bolehlah datang ke Secret Artisan Eco Palladium Johor. So lepas ni kita nak singgah mana pula?